Resepi pembuka untuk puasa 2026 ini adalah nasi kapsa. Mula-mula sediakan dulu rempah kapsa. Kita perlukan 1 sudu lada hitam, 1 sudu jintan manis, 2 sudu biji ketumbar dan 6 biji buah pelaga. Basuh kemudian sangaikan semua bahan ini sehingga kering. Lepas tu kisarkan sehingga halus. Selepas kisar, masukkan 2 sudu serbuk cili dan 1 sudu serbuk kunyit. Gaulkan sebati. Sekarang kita nak masak nasi pula. Saya masak nasi 2 pot sahaja. Masukkan sedikit minyak. Kemudian masukkan 1 sudu minyak sapi. Minyak sapi saya ni agak beku sikit sebab duduk dalam pita ais. Kemudian masukkan kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang dan daun salam. Tumis sekejap sahaja. Lepas tu masukkan 2 biji bawang putih yang sudah dicincang dan juga sebiji bawang Holland yang dipotong dadu. Tumiskan sehingga layu semua acik bawang ni. Lepas dah layu, masukkanlah 2 sudu rempah kapsa tadi. Masukkan sedikit air supaya rempah ni tak hanyut. Sikit je tau, bukan hangat. Tumiskan sehingga naik aroma dia. Masukkan 1 cube ayam dan juga 2 sudu tomato puri. Kacau-kacaukan dia, jangan sampai hanyut. Masukkan air sikit je lagi kalau dah rasa nak hanyut tu. Kemudian masukkan 1 batang cili hijau, nak lebih pun boleh. Dan masukkan juga 1 biji tomato yang dipotong dadu. Perasakan dengan garam dan ajinomoto. Lepas tu, masukkan ayam. Gaulkan rempah tumis tu sampai kena keseluruhan ayam. Kemudian kecilkan api dan tutup bagi ayam tu kecut sikit. Selepas 10 minit, masukkan air. Air ni ikut sukatan. 1 pot nasi bersamaan 1 pot setengah air. Jadi saya masak 2 pot nasi bersamaan 3 pot air. Biar ayam ni masak selama 15 minit. Selepas 15 minit, keluarkan ayam-ayam ini. Masukkan beras basmati yang sudah dicuci bersih. Saya guna basmati parboil, jadi tak perlu rendam pun. Kalau masak dalam rice cooker, terus je transfer ke rice cooker. Saya masak dalam periuk ini juga. Jadi kalau tak nak macam ni, kacaukan perlahan-lahan sehingga air kering. Ini supaya nasi tak hangit. Bila dah kering macam ni, kecilkan api kemudian tutup. Biar dia masak lagi selama 20 minit. Jangan buka tutup periuk itu dalam tempoh tersebut. Sementara nak tunggu nasi tu masak, ayam tadi tu kita nak grill dia sekejap. Lebihan rempah kapsa tadi ambil sedikit kemudian campurkan dengan sedikit minyak. Sapukan rata pada ayam. Kemudian grill dia sekejap dengan api yang kecil. Kalau nak masuk oven pun boleh. Saya nak jimat elektrik. Sementara ayam tu tengah grillkan, kita buatlah jelatah dia. Saya guna bawang Holland, timun, tomato, semuanya dipotong dadu. Kemudian perahkan sedikit lemon. Masukkan sedikit gula dan lada hitam. Gaulkanlah dia. Itu je. Tapi kalau rasa nak pedas sikit, masukkanlah cili padi. Nasi kapsa sudah siap dimasak. Ayam pun dah siap. Jom kita hidang. Resepi ni saya cuma belajar dari YouTube je. Lain orang, lain cara dia. Ikut je lah mana rasa nak ikut. Tak ada yang salah pun. Okay, bye. Selamat berbuka puasa.